Nama aku Hafiz. Umur 32 tahun. Siang aku kerja pejabat, malam aku bawa e-hailing untuk tambah rezeki. Aku selalu pesan pada diriku, ambil order sampai jam 10 saja, lepas tu balik. Tapi malam tu, aku langgar janji aku sendiri. Jam 10.47 malam, satu notifikasi muncul. Pick up, kondominium Seri Anggun, destinasi perkuburan Cina Nilai Memorial Park. Aku pegun seketika. Jari aku terapung atas skrin. Perkuburan bukan tempat yang biasa orang pergi malam-malam. Tapi akhirnya, aku tekan terima. Aku sampai di kondominium. Kondominium tu sunyi. Terlalu sunyi. Lampu lobi malap. Lift berbunyi perlahan seperti mengeluh. Pintu lift terbuka. Seorang wanita Cina melangkah keluar. Dia pakai congsam merah, ketat dan klasik, seperti baju orang pergi majlis atau orang mati. Warna merah tu bukan merah ceria, tapi merah gelap, seakan diserap cahaya. Rambutnya panjang, hitam, jatuh menutup sebahagian muka. Kulitnya pucat kebiruan. Bila dia buka pintu dan duduk di tempat duduk belakang, bau tu terus menyengat kat hidung aku. Bukan sekadar wangi, bau asap kemenyan Cina yang baru dipadam. Bau hangit, berasap, bercampur tanah dan sesuatu yang mati. Teka aku rasa loya sikit. Mailing? Aku tanya. Dia angguk perlahan. Tak pandang aku. Tak senyum. Pintu ditutup. Kereta aku bergerak. Bau kemenyan makin kuat bila kereta semakin laju. Seolah-olah ada colok yang menyala di tempat duduk belakang. Aku pandang cermin tengah. Dia duduk tegak, tangan di paha. Congsam merah tu kelihatan basah di beberapa bahagian, seperti baru dicelup air atau darah yang sudah kering. Awak nak saya buka aircon lebih kuat? Aku tanya. Dia tak jawab. Tiba-tiba aku dengar suara perlahan rapat di belakang kepala aku. Sejuk. Aku terkejut. Aku genggam steering kuat-kuat. Awak okey? Suara aku bergetar. Aku jatuh. Aku terus brake sedikit. Jatuh? Aku ulang. Dia angkat muka. Dalam cermin aku nampak jelas. Matanya hitam kosong. Lehernya ada kesan lebam jari. Di dahi darah kering merekah. Dan yang paling buat aku hampir menjerit, bayang dalam cermin tu tak berkelip. Radio berbunyi statik. Lampu jalan berkelip. Bau kemenyan kini bercampur bau busuk besi. Bau darah lama. Aku cuba fokus dan baca ayat kursi dalam hati tanpa henti. Setelah perjalanan hampir sejam, kami sampai di pintu perkuburan Cina Nilai Memorial Park. Kabus nipis menyelimuti kawasan tu. Pintu besi tinggi berdiri seperti mulut yang menunggu. Aku berhenti. Kita dah sampai. Aku bersuara perlahan. Tak ada jawapan. Aku beranikan diri pandang cermin. Tempat duduk belakang kosong. Aku hairan. Jantungku berdegup kencang. Tak ada congsam merah. Tak ada rambut panjang. Cuma bau kemenyan yang masih kuat. Dan kesan tempat duduk sedikit basah. Seperti orang baru bangun. Aku menoleh ke sekeliling mencari. Kosong. Tiba-tiba,
telefon aku hidup semula. Order selesai, bayaran diterima. Tanpa berlengah, aku terus memandu pergi tanpa menoleh langsung ke belakang. Pagi esok di warung, aku baca surat khabar. Tajuk besar di muka depan buat dadaku sesak. Wanita ditemui mati selepas terjatuh dari tingkat 5 kondominium Seri Anggun. Nama Mei Ling, 28 tahun. Mayatnya dikebumikan malam tadi di Nilai Memorial Park. Menurut saksi, dia ditemui mati dengan memakai congsam merah. Surat khabar jatuh dari tanganku. Aku terdiam sekejap. Malam tadi, aku bukan bawa penumpang biasa. Aku menghantar roh yang belum tenang ke kuburnya sendiri. Sejak malam tu, aku tak pernah lagi ambil penumpang lepas jam 10 malam. Sebab aku tahu, benda tu memang sentiasa ada. Dan bagi mereka yang mati tragis seperti Mei Ling, roh mereka tak akan tenang. Kadang-kadang, mereka cuma perlukan satu perjalanan terakhir. Sekarang, bau tu datang tak tentu masa. Kadang-kadang di lampu isyarat, di parkir kosong, atau bila aku berhenti lama di jalan sunyi. Ia tak pernah muncul siang hari, hanya bila malam. Dan yang paling buat aku takut, bau tu selalu datang dari arah belakang. Seolah-olah ada seseorang duduk di situ, menumpang perjalanan aku tanpa perlu buat tempahan. Aku tak pernah lagi dengar suara Mei Ling, tapi aku tahu dia belum benar-benar pergi. 2 hari selepas kejadian tu, satu lagi berita muncul di ruangan bawah surat khabar. Seorang lelaki Cina ditemui mati di dalam tandas rumahnya di apartmen yang sama, kondominium Seri Anggun. Pintu berkunci dari dalam, tak ada kesan pecah masuk. Tak ada kecederaan luaran. Laporan hospital mendedahkan punca kematian, mati akibat terkejut. Aku renung surat khabar itu. Dalam kepala aku, wajah Mei Ling muncul. Congsam merah, bau kemenyan, mata hitam kosong. Aku terfikir, adakah Mei Ling yang buat kerja tu? Dan satu soalan yang buat dada aku semakin sempit. Adakah aku mengambilnya malam tu selepas dia menghabiskan hutangnya dengan lelaki itu?